Aku tak faham kenapa perempuan tu sangat dengan motor ni. Bagi aku motor ni biasa je. Kau nak tahu tak kenapa? Miss ni aku explain kat korang. kau hari ni. Tak boleh baring atas motor, tak boleh. Yang pertama dari segi design dia. Sebab motor ni dia naik ke bike. So nampak pun design dia ganas. Sebab tu perempuan-perempuan suka sangat. Dan lagi kau tengok depan dia. Muka dia macam dia tu sikon. Betul eh? Yang kedua engine dia. Sini bang. Muka sama. Muka sama. Yang kedua dia punya engine dia. Engine dia memaki VVA. Memakai. VVA tu apa bang? Valve Variable Actuation. Yang seterusnya, handling dia sangat nimble dan lincah. So senanglah kalau nak bawa untuk pengguna bandar, nak selit-selit ke. Seterusnya, daripada segi fork, motor ni menggunakan USD fork. So memang motor nampak premium. Sebab tu perempuan suka. Perempuan suka je premium-premium ni. Kalau motor cikai perempuan tak suka. Dia hilang terus. Like boop. Premium pun minyak dia still nak murah juga. Sebab tu dah ambil motor ni. Motor ni dia pakai 11 liter. Memang tahan seminggu boleh dah dalam RM20. Buat apa bang? Tunduk prawn. Nampak tak beza dia? Sikit-sikit. Kalau motor ni dia tak prawn. Kalau naik motor ni dia prawn. So kalau kau bawa motor dia macam ni je. Tapi kalau kau bawa motor dia macam ni. Jadi konklusi dia, perempuan-perempuan ni dia suka motor yang premium. Jimat minyak, senang, tak sakit badan, jimat minyak. Dah cakap tu je lah. Sebab tu dah pakai motor ni. Kalau tak ada tak pakai motor ni. Kalau dia naik kereta. Jadi kalau berminat dengan motor ni, isi web video di bawah sekarang, okey? What's up?